Okay, filem pertama untuk tahun ni aku bagi rating 10/10. Dan lepas aku tengok filem ni baru aku faham kenapa ramai gila orang bagi rating yang tinggi. So filem yang bertajuk Project Hail Mary, filem lakonan Ryan Gosling, ada Sandra Hüller, ada James Otis. So filem ni dia mengisahkan tentang seorang guru sains yang tiba-tiba satu hari dia terjaga dan dia dapati diri dia dalam sebuah kapal angkasa. Dan kapal angkasa tu berada dekat ruang angkasa. Bukan dekat bumi dah, dekat angkasa dah. Dan malang bagi dia sebab dia tak ingat siapa diri dia, macam mana dia boleh berada kat dalam kapal angkasa tu, dan kenapa dia boleh ada kat situ. Tapi lepas tu ingatan dia mula pulih sikit demi sikit lah. Dia mula ingat siapa dia, dan sebenarnya dia dalam misi untuk selamatkan matahari yang akan mati. Dan benda ni juga turut merebak dekat planet-planet lain. Cuma ada satu je planet yang tak terlibat. So diorang ni cuba figure out lah kenapa satu planet ni yang tak ada ataupun tak terkena dengan masalah ni. Planet tu bernama Tau Ceti. Apa yang aku boleh cakap, filem ni memang cantik gila man. Aku tengok semalam pukul 12, lebih kurang 12.30 tengah malam. Dan filem ni duration dia lebih kurang 2 jam setengah. Surprisingly aku tak rasa mengantuk langsung tengok cerita ni. Aku suka cerita-cerita sci-fi, cerita Dune ke, cerita Interstellar ke. Aku boleh cakap filem ni dia seolah-olah macam gabungan Interstellar dengan The Martian. Dia ada gabungan emosi, ada humor, dan bagi aku filem ni dia lebih grounded. Aku ni bukan jenis orang sains, tapi bila aku tengok filem ni aku rasa banyak benda pasal sains yang betul-betul digunakan dalam filem ni. Semua ni nampak sangat realistik tentang sains. Dan pemilihan pelakon, especially Ryan Gosling ni, memang bagi aku ngam gila lah. Nampak karisma dia. Bila part sedih tu nampak dan rasa sedih, part humor tu rasa kau akan rasa tergelak dalam hati. So part emosi ni memang main peranan lah. Dan Ryan Gosling dia berjaya bawa watak tu dengan sangat baik. Aku suka gila dengan visual, dia punya music score, soundtrack, semuanya memang well blend, yang buatkan aku rasa sangat-sangat terhibur. Dia filem ni filem yang sebenarnya sangat, aku boleh cakap, meruntun jiwa lah. Kau akan dapat rasa macam mana kalau kau duduk kat dalam diri Dr. Grace ni. Rasa takut, rasa risau, rasa rimas. Dan yet filem ni dia berjaya sulam dengan visual yang stunning. Segala-galanya dalam filem ni memang nampak sangat-sangat indah, sangat-sangat cantik, sangat colourful. Dia punya kamera, sinematografi dia memang cantik, sedap gila, mata memandang. Filem ni memang sangat worth it untuk ditonton dekat IMAX. Kau akan enjoy everything about this movie. Dia punya colour, dia punya camera work, dia punya set. Dan aku dapat tahu filem ni